peserta, dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi bab 3 Matematik Pengguna subtopik 3.1 Pelaburan. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan revisi ekspres tentang saham, harta tanah, pulangan pelaburan dan strategi pintar untuk melabur. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Dalam sukatan tingkatan 3, pelaburan mempunyai 3 komponen utama, iaitu saham ataupun share dalam bahasa Inggeris. Komponen kedua ialah amanah saham atau unit trust dan komponen ketiga ialah hartanah atau real estate. Cikgu juga kongsikan istilah bahasa Inggeris supaya kalian lebih peka apabila mendengarnya di luar bilik darjah. Saham bertujuan untuk mengumpul modal. Jadi, pelabur ialah pemegang saham atau sebahagian kecil daripada pemilik syarikat. Contohnya, cikgu beli saham tenaga di Bursa Malaysia. Maka, cikgu telah menjadi salah seorang pemilik syarikat tenaga dan boleh menghadiri AGM ataupun mesyuarat agung tahunan mereka. Satu potensi pulangan saham ialah dividen apabila syarikat mendapat keuntungan. Potensi pulangan kedua ialah apabila harga saham naik. Ini bermaksud harga jualan lebih tinggi daripada harga belian. Maka pelabur akan mendapat keuntungan modal setelah saham dijual pada harga yang lebih tinggi. Amanah saham atau unit trust pula merupakan satu dana yang dikumpul dan kemudian dilabur dalam banyak syarikat. Ianya lebih kurang sama dengan saham. Cuma pelabur macam mengupah seorang pengurus untuk melabur dalam pelbagai syarikat. Biasanya pulangan dari unit amanah adalah pertumbuhan modal ataupun agihan pendapatan atau dividen. Pelaburan amanah saham adalah untuk tujuan jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang dan ianya sesuai untuk pelabur yang sibuk, kurang mahir dan pasif. Pelaburan hartanah pula melibatkan aset yang tidak alih, contohnya rumah, kedai ataupun tanah. Lokasi, sewa, keadaan ekonomi dan politik mempengaruhi pelaburan hartanah. Biasanya pulangan hartanah ialah sewa. Beli rumah, kita sewa kepada orang lain, kita dapat sewa kan. Dan apabila harga rumah naik, pelabur akan mendapat keuntungan modal. Ini adalah informasi tambahan untuk membantu kalian lebih memahami konsep saham berbanding amanah saham. Tak perlu hafal, tetapi berguna untuk menambah pengetahuan dan keyakinan sebab bab 3 adalah bab yang paling mudah untuk mendapat markah jika kalian betul-betul faham konsepnya. Jadual ini membandingkan jenis pelaburan dengan tahap risiko, pulangan dan kecairan. Kebiasaannya, soalan peperiksaan kerap menguji pengetahuan pelajar berdasarkan jadual ini. Untuk simpanan dan simpanan tetap, tahap risiko, pulangan dan kecairan adalah sama. Beri perhatian kepada saham syarikat, hartanah dan amanah saham tentang tahap risiko, tahap pulangan dan tahap kecairan mereka. Sebagai contoh, soalan mungkin tanya apakah tahap kecairan unit amanah? Maka jawapannya adalah tinggi. Hal ini kerana unit amanah boleh dijual semula dengan mudah pada hari bekerja dan tiada tempoh pegangan tetap seperti simpanan tetap. Namun, tahap pulangan unit amanah adalah sederhana kerana ada kos pengurusan. Pengurus dana juga lebih cenderung memilih pelaburan yang stabil dan bukan spekulasi. Jadi pulangan ada tapi tak tinggi. Mengapa kita melabur? Kalau tak ada angin, masa kan pokok bergoyang. Betul tak? Mestilah untuk mendapat pulangan. Jadi, apakah bentuk pulangan? Pulangan pelaburan boleh dalam bentuk sewa. Biasanya bagi pelaburan hartanah. Untuk saham dan unit amanah, keuntungan modal adalah dividen, mungkin juga share bonus atau share tambahan dan harga saham yang meningkat. Ini formula untuk mendapatkan dividen. Kita perlu darab kadar dividen dengan bilangan unit saham dan harga seunit. Yang mana bilangan unit saham darab harga seunit saham adalah nilai pelaburan awal, iaitu masa kita beli saham. Bagi formula kedua yang sering keluar dalam peperiksaan ialah ROI, Return of Investment. Nilai pulangan pelaburan
ialah nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Formula ROI kena ingat ya. Soalan PPT ataupun akhir tahun gemar tanya, apakah nilai pulangan pelaburan ataupun ROI? Cuma perlu hitung jumlah pulangan kemudian bahagi dengan nilai pelaburan awal. Mari kita lihat soalan masteri kendiri untuk lebih memahami pengiraan ROI ataupun nilai pulangan pelaburan. Ini soalan masteri soalan 4 muka surat 82 dalam buku teks. Puan Zaitun membeli 1,000 unit saham syarikat Pelita Berhad pada harga RM2 seunit. Pada akhir tahun, syarikat Pelita Berhad membayar dividen sebanyak 20 sen seunit kepada semua pemegang saham syarikatnya. Pada tahun berikutnya, Puan Zaitun telah menjual semua saham yang dipegang apabila harga saham tersebut meningkat kepada RM2.20 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Puan Zaitun. Pertama sekali, mari kita fahami kehendak soalan. Soalan minta kita hitung nilai pulangan pelaburan. Jadi, apakah jenis pulangan pelaburan dalam situasi ini? Kita perlu hitung dividen sebab syarikat ada bagi dividen kan? Dan juga nilai keuntungan modal setelah Puan Zaitun menjual sahamnya. Untuk mendapatkan dividen, kadar dividen ialah 20 sen untuk setiap unit share. Dari formula dividen yang kita telah pelajari, dividen ialah 0.2 darab 1,000, maka kita dapat RM200. Ini dividen pelaburan Puan Zaitun. Apabila Puan Zaitun jual saham, harga saham telah meningkat kepada RM2.20 seunit, maka harga jualan saham ialah RM2.20. Darab berapa unit Puan Zaitun beli? 1,000. Jadi darab 1,000 unit. Maka hasil jualan ialah RM2,200. Jadi keuntungan modal yang Puan Zaitun dapat ialah harga jualan tolak harga belian, 2,200 tolak 2,000 ialah pelaburan awal, maka keuntungan modal ialah RM200. Jumlah pulangan ialah dividen tambah keuntungan modal. Maka 200 tambah 200 kita dapat RM400. Nilai pulangan pelaburan atau ROI ialah jumlah pulangan berbanding nilai pelaburan awal. Maka 400 bahagi 2,000 kan. Jadi ROI ialah 20%. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.